Mahal-mahal pun beli ya. Ferrolab Plus ni dia tertubuh actually sebenarnya pada tahun 2019. Siapa-siapa yang tengok yang pernah guna Ferrolab Plus, cuba komen. 2018 kita nak minta komen. Cuba komen 2019. Masa tu harga kita satu botol 10 ml adalah RM120. RM120 apa sanggup beli Ferrolab Plus masa tu. Top kan 2018, 2019 top, 2019, 2020 top. Lepas tu sebab kita sebenarnya PKP tu satu, dan kita sebenarnya dulu adalah company sales. Kita hanya buat barang orang, kita buat barang kita sendiri, kita carry the hype je. Sampai satu tahap hype dia tu dah slow, kita pun akan tinggalkan barang tu, kita akan create barang baru, fokus barang baru. Sampailah tahun 2024, biasalah kita baru berniaga ni, kita go through proses, kita faham kan, oh dia berniaga dia macam ni. Sampailah tahun 2024 kita sedar yang sebenarnya brand tu penting.